Guys, you won't believe this story from China. Ia bukan pasal scam, tapi pasal keajaiban hati manusia. Hari ni, kita orang nak share satu cerita yang confirm akan ubah cara korang tengok dunia moden kita yang super sibuk ni. Cerita ni bermula dengan satu order yang sangat-sangat pelik dekat satu food app. Okey, jom kita tengok. Okey, cuba korang bayangkan, kenapa seorang gadis umur 24 tahun order teman berbual kat food delivery app? Macam pelik kan? So, ini kisah Xiao Li dari Foshan, China. Dia ni sebenarnya tengah fight satu kanser darah yang agak rare. Lepas lalui 4 pusingan kemo yang sangat memenatkan, pada 15 April, dia buat satu pesanan yang literally mengubah segalanya. Ya, betul tu. Dan instruction untuk rider tu sangatlah menyayat hati. Dia tulis, sit by my bedside for 2 hours. Duduk kat tepi katil saya selama 2 jam. Just imagine kesunyian yang dia rasa masa tu. Ayah dia terpaksa kerja jauh nak cover kos perubatan. Adik lelaki dia pula sibuk internship. Dia tak nak makanan pun guys. Dia cuma perlukan seorang manusia untuk temankan dia. Tapi apa yang jadi lepas tu memang mind-blowing. Ada seorang rider ni, nama dia Chen, dia accept order tu. Chen bukan setakat datang kat ward tu untuk luangkan masa tau. Dia siap bawa buah-buahan and sejambak bunga lagi. Tindakan Chen ni macam, wow. Dia tunjukkan yang humanity ni sebenarnya jauh lebih bermakna daripada sekadar satu transaksi digital kat skrin phone kita. Alright, masuk ke bahagian pertama, Beyond the Job Scopes, The Reality of Delivery Riders. Untuk kita betul-betul faham seberapa besar pengorbanan Brother Chen dan kawan-kawan dia ni, kita kena faham dulu realiti sebenar industri food delivery kat China sekarang ni. So, ada satu kajian dari Nankai University, diorang study lebih 41,000 riders and result dia agak sedih. Dalam 95% tu pekerja lelaki, majoriti umur 21 sampai 40 tahun dan diorang ni kebanyakannya berhijrah dari kampung. Diorang ni sebenarnya stuck dalam structure sandwich. Maknanya, diorang struggle kat bandar, cari duit nak sara anak-anak kat rumah dan pada masa yang sama kena tanggung mak ayah yang dah tua kat kampung. Pasal tu, ada seorang pakar antropologi nama Xiang Biao. Dia panggil riders ni sebagai hovering hummingbirds atau burung kelicap yang asyik berlega. Analogi ni memang ngam sangat. Dorang ni pekerja yang sentiasa on the move, terperangkap dalam sistem yang gila-gila pressure. Bagi dorang, time is money. Kalau berhenti gerak, maknanya terputuslah rezeki untuk family kat kampung. Bayangkan, kos gurung untuk riders dalam industri ni cecah 80 hingga 100 bilion yuan. That's a massive number. Angka gergasi ni just nak tunjukkan betapa tingginya tekanan keuangan dan kekangan masa yang dorang hadapi hari-hari. Dorang ni literally berlumba dengan masa, berebut order semata-mata untuk survive. Jadi bila kita fikir balik pasal beban ekonomi dorang yang berat tu, tindakan Chen ni memang hit different. Sangat touching bila tengok riders ni sanggup luangkan masa beyond their job scope. Dorang sanggup adjust jadual kerja, abaikan order yang masuk berderet-deret tu and tolak tepi soal duit semata-mata nak ukir senyuman kat wajah seorang pesakit kanser yang tengah sunyi. Okey, kita terus ke bahagian kedua, Breaking the Bystander Effect, Overcoming the Fear to Help. Korang tahu tak, untuk buat keputusan tolong stranger macam ni, riders ni sebenarnya kena pecahkan satu tembok psikologi yang sangat besar dalam sejarah masyarakat moden China. Dulu, ada satu kes berprofil tinggi tahun 2006 dipanggil kes pengiu. Kes ni create satu ketakutan teruk pasal pengci. Basically, satu scam di mana kau tolong orang tapi end up kau yang kena saman or dituduh cederakan diorang. Gila kan? Trauma ni buat ramai orang takut nak masuk campur hal orang lain. Tapi apa yang rider kita buat ni is the exact opposite. Diorang tunjuk empati tulen, zero hesitation. Diorang tolak tepi segala rasa takut tu demi tolong seorang manusia yang tengah struggle. Walaupun ada sejarah gelap macam tu, data terkini tunjuk sesuatu yang sangat positif. Empati dalam media dan society kat sana sebenarnya tengah berkembang dari tahun ke tahun. Nampaknya naluri semula jadi kita untuk peduli and support each other tu dah mula take control balik. Betul, and benda ni disokong kuat oleh perubahan undang-undang. Lepas orang ramai hilang trust tahun 2006 tu, kerajaan enacted Good Samaritan Law pada tahun 2017. Undang-undang ni act macam satu perisai, protect orang yang berniat baik. Itulah yang bagi ruang untuk sifat peri kemanusiaan tu mekar balik. Sampailah kita nampak kes Xiao Li ni viral. Which brings us to bahagian ketiga, A Viral Relay of Love, Healing Together.
Jom kita patah balik sekejap ke Wat Shaoli. Rupa-rupanya, lawatan pertama Brother Chan tadi baru je permulaan kepada satu keajaiban komuniti yang jauh lebih besar. Bila ditanya, Chen just cakap macam ni. Dia tiada keluarga di sisinya. Saya bersimpati dengannya. Jadi saya mahu melawatnya. Simple tapi deep. Lepas tu, dia share experience dia dalam grup chat rider tempatan. Siapa sangka, mesej ringkas tu merebak macam wildfire. Tiba-tiba je, Wat tu penuh dengan pelawat. Bukan riders je tau. Polis dan orang awam pun datang bawa buah tangan and bagi sokongan moral. Ada satu momen ni memang buat saya sebab gila. Antara orang yang datang ziarah tu, ada seorang survivor cancer, umur dia 60-an. Dia cakap kat Shaoli, "Look at how well I am doing. You should stay strong and keep going. Tengok saya ni, sihat je sekarang. Awak kena kuat." Ini bukan setakat lawatan biasa. Ini ibarat bagi satu nafas baru, satu harapan dari generasi ke generasi. Mestilah Ziauli rasa bersyukur gila kan? Dia cakap dia terima banyak sangat encouragement and sangat berterima kasih sebab diorang sudi temankan dia. Korang perasan tak? Satu app yang asalnya dicipta untuk hantar makanan je, hari ni dah berubah jadi satu platform penyatuan jiwa yang luar biasa di tengah-tengah bandar yang sibuk tu. Akhir sekali, masuk ke bahagian keempat, harapan, hope for humanity. Story ni sebenarnya lebih besar dari sekadar food delivery app. Ia tunjukkan satu kontras yang cantik antara dunia gig ekonomi yang keras dan asyik kejar duit dengan keikhlasan hati dan kehangatan sanubari manusia. Bila kita fikir balik pasal semua ni, ia bagi kita satu reality check. In a fast-paced world, this story reminds us that kindness still exists. Kebaikan tu tak pernah hilang tau. Dia cuma tunggu masa dan tempat yang betul untuk muncul dan diserlahkan balik. Ya, kebaikan akan sentiasa mencari jalan pulang. Kindness will always find its way home. Kalau riders yang tengah hustle penat-penat cari makan pun sanggup berhenti kejap untuk pinjamkan telinga, adakah kita ni terlampau sibuk sampai tak boleh buat benda yang sama untuk orang sekeliling kita? Cuba tanya diri sendiri. Semoga semangat setia kawan dan ihsan ini menyinari hati kita semua. Teruskan menyebar kebaikan.